Hai, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak share strategi markah mudah untuk subjek sejarah. Pertama, jangan tinggal kosong. Tulis walau satu fakta yang ringkas dan yang relevan. Contoh, Perjanjian Pangko 1874 memulakan campur tangan British di Perak. Satu baris pun boleh, bagi satu markah. Kedua, kuasai peta minda ringkas, lagi-lagi untuk bab besar macam nasionalisme dan dasar British. Tips cikgu, susun 4 cabang: definisi, tokoh, kronologi, kesan. Otak kita lebih cepat snap poin utama. Ketiga, tarikh dan nama tokoh. Ini bonus markah. Kalau ada ruang, tulis. Sebagai contoh, UMNO 1946 atau Datuk On Jaafar. Pendek, ringkas dan tepat. Keempat, jawab mengikut masa. Kertas 2, bahagikan. Struktur 45 minit dan bahagian esei 75 minit. Bagi masa, baca soalan 3 hingga ke 5 minit. Tandakan kata kunci, selepas itu terus tulis. Jangan sangkut lama dekat sini. Kelima, latih esei 5 tahun ke belakang. Topik banyak, biasanya ulang tema yang sama. Senang untuk kita target. Biasanya berlegar sekitar nasionalisme, integrasi nasional atau bab ekonomi dan dasar. Fokuskan latihan pada pola itu. Ingat ya adik-adik, pertama, jangan kosong. Kedua, peta minda. Ketiga, tarikh dan tokoh. Keempat, ikut masa. Dan kelima, esei 5 tahun ke belakang. Buat 5 benda ni konsisten, insya-Allah ada markah untuk anda. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye-bye.